Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan juga para jemaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa saya dan juga segala dosa-dosa para jemaah sekalian. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah tarawih kita secara berjemaah kepada malam yang penuh keberkatan ini. Dan kita harapkan kita digolongkan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menemui Lailatul Qadar dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah, para jemaah sekalian, para ulama telah sebutkan bahawasanya di antara keberkatan dan juga di antara kebaikan ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang mendatangkan manfaat bagi pemiliknya adalah bahawasanya ia mewariskan dan membuka pelbagai macam-macam pintu ibadah bagi seorang hamba. Pintu ibadah yang besar sekali. Kan pintu ibadah yang besar. Banyak sekali pintu-pintu ibadah yang terbuka. Dan di antara pintu-pintu ibadah tersebut adalah suatu pintu ibadah yang dinamakan sebagai al-iftiqaru ila Allah Subhanahu wa taala. Rasa kefakiran, rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita para ulama mereka sebutkan bahawasanya pintu ini, pintu rasa kefakiran, rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pintu paling dekat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu yang paling dekat untuk kita sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kan maka seperti mana kita maklum, kan kita boleh tak dapat rezeki tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Mustahil kita dapat rezeki tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mampu tak kita keluar mencari rezeki, makan, minum dan sebagainya tanpa bantuan Allah? Tak. Kita tak akan mampu lakukan. Kita tidak akan mampu lakukan demikian tanpa bantuan dan juga keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan itu sahaja. Kan maka kita rasa fakir kepada Allah bukan dalam urusan kehidupan dunia sahaja. Kita juga rasa kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala hatta dalam urusan ibadah kita, urusan akhirat kita. Dan makna ini sangat jelas dalam agama kita. Makna rasa kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan doa-doa para nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, makna ini sangat zahir dalam doa-doa yang kita baca. Sebagai contoh, kalau kita nak keluar rumah, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kan tak kala muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa sahutan kita? La haula wala quwwata illa billah. Apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Kan tiada perubahan keadaan, haul, perubahan keadaan, wala quwwah, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab itu di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dan doa ini dinamakan sebagai doaul makrub. Orang yang ditimpa dengan musibah besar, doa inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu sahaja yang aku pohon. Hanya rahmatmu sahaja yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau biarkan aku, janganlah engkau serahkan aku pada diri aku sendiri, walaupun sekelip mata sekalipun. Walaupun sekelip mata pun kita tak mampu nak hidup bersendirian tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah keadaanku keseluruhannya. Kan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara ini juga zahir, tampak jelas dalam kehidupan para as-salafus salih, kan, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in rahimahumullah taala. Makna ini sangat jelas dalam kehidupan mereka. Bahkan diriwayatkanlah
Bahawasanya ada sebahagian daripada mereka kan, tak kala tali sandal terputus, apakah perkara yang pertama sekali mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau kita sandal terputus, perkara yang pertama yang terlintas dalam fikiran kita apa? Alamak, kena beli baru, kena beli gam dan sebagainya, super glue dan sebagainya. Kan, tapi keadaan mereka tidak. Kan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat kehidupan. Kan, ini adalah hakikat kehidupan. Bahawasanya kita tak akan mampu lakukan apa-apa tanpa bantuan dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat kehidupan. Kan, dan manusia dalam bab ini sangat berbeza-beza. Kan, manusia dalam penghayatan bab ini sangat berbeza-beza. Ada orang kan yang berjaya dalam kerjayanya, berjaya dalam pengajiannya, tapi kurang menghayati bahawasanya segala pencapaiannya semuanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kan, berjaya besarkan anak menjadi manusia yang baik dan sebagainya. Ada sebahagian manusia tidak hayati makna tersebut. Kan, bahawasanya dia tak akan mampu lakukan demikian kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada manusia kan, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang Allah pilih, Allah sucikan hati mereka sampaikan mereka hayati, mereka rasakan dengan penuh perasaan, kan, penuh penghayatan bahawasanya tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh dirinya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka, ikhwati fillah, Allah suka untuk kita zahirkan perasaan ini. Kan, bila tak kala timbul dalam hati kita perasaan-perasaan ini, kita layan dan kita kembangkan. Kan, kita kembangkan, kita layani, semoga ia membesar terus. Kan, Allah suka. Kan, Allah suka kita rasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini sangat jelas dalam doa-doa para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kan, di antaranya doa Nabi Musa alaihi salam kan, dalam surah Al-Qasas, ka rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan seterusnya macam-macam lah. Kan, doa-doanya kalau kita perhatikan, maknanya sangat jelas. Okay, maka seperti mana kita menzahirkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kan, kita yakin bahawasanya tidak ada apa-apa kebaikan yang boleh kita kecapi kecuali dengan bantuan Allah. Kita juga lafazkan perkara tersebut. Kan, bukan sekadar tersimpan dalam hati kita sahaja, kita lafazkan perkara tersebut. Kan, kita kerap membaca la haula wala quwwata illa billah. Kan, kalau kita rasa kepayahan nak bangun malam sebagai contoh, apa kita buat? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan penuh penghayatan. Kan, dengan penuh penghayatan. Kalau kita sedang struggling dengan dosa, kan, susah nak lepas dengan dosa-dosa tertentu, apa kita buat? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kan, dengan lidah kita. Kemudian bukan dengan hati sahaja, bukan dengan lidah sahaja, begitu juga dengan anggota badan kita. Kan, kita nampakkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, dengan amalan ibadah kita lakukan kerana kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ibadah-ibadah yang banyak yang sangat jelas menunjukkan kefakiran seorang hamba kepada Tuhannya adalah ibadah solat. Dan di antara rukun-rukun yang banyak, kan, dalam solat kita banyak-banyak rukun kan. Antara rukun-rukun yang banyak sangat menjelaskan, menampakkan, menzahirkan kefakiran seorang hamba kepada Tuhannya adalah rukun rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, maka tak kala kita solat tarawih nanti, bila kita rukuk, kita timbulkan dalam hati kita kan bahawasanya kita nak zahirkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sujud kita dan segenap ibadah-ibadah kita semuanya. Okay, wallahu taala ala wa alamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.